Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farzana binti Abu Bakar. Jadi, saya akan membentangkan tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi, apakah maksud Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah bermaksud golongan umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan qiyas yang sahih. Jadi mereka inilah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat baginda dengan pemahaman yang benar, menjauhi bid'ah dan menegakkan perpaduan umat Islam. Jadi apa ahli sunnah adalah pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala wal jamaah ialah golongan yang bersatu atas kebenaran. Jadi di manakah istilah ahli sunnah wal jamaah ni dirumuskan? Istilah ahli sunnah wal jamaah ni dirumuskan oleh ulama berdasarkan riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Semuanya akan ke neraka kecuali satu. Jadi para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, mereka ialah orang yang berpegang kepada ajaranku dan para sahabatku. Riwayat At-Tirmizi. Jadi hadis ini menjadi asas kepada lahirnya istilah ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya kita masuk pula kepada prinsip akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang pertama adalah ahli sunnah wal jamaah ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tauhid. Mereka akan menguasai keesaan Allah dalam zat, sifat dan perbuatannya. Mereka juga menolak segala bentuk syirik dan penyelewengan akidah. Yang kedua pula adalah ahli sunnah wal jamaah ini berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan kedua-duanya sumber utama dalam memahami akidah dan syariah. Mereka akan menolak semua ajaran yang bercanggah dengan dalil yang sahih. Yang ketiga pula adalah mereka mengikuti manhaj para sahabat dan ulama salafus salih. Mereka ini menjadikan para sahabat sebagai contoh dalam memahami dan mengamalkan agama. Mereka juga sangat menghormati para ulama dan pewaris-pewaris Nabi. Dan akhir sekali, mereka menggabungkan dalil naqli dan dalil akli secara seimbang. Mereka akan menggunakan akal untuk memahami wahyu, bukan menolaknya. Dan mereka juga tidaklah ekstrim dalam penggunaan logik atau perasaan dalam mentafsirkan dalil akli dan dalil naqli. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang fahaman Mu'tazilah. Baiklah, nama Mu'tazilah ini berasal daripada perkataan Arab, iaitu i'tazala, yang bermaksud memisahkan diri. Hal ini kerana Wasil bin Atha berpisah daripada gurunya disebabkan perbezaan pendapat tentang status orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada asal usul dan fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ini muncul pada awal abad kedua Hijrah, iaitu pada tahun sekitar tahun 105 Hijrah hingga ke 131 Hijrah. Bersamaan dengan 724 Masihi hingga ke 748 Masihi, iaitu di Basrah, Iraq. Fahaman Mu'tazilah ini diasaskan oleh Wasil bin Atha, iaitu adalah murid kepada Hasan al-Basri. Sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam slide yang pertama, nama Mu'tazilah ini berasal daripada perkataan Arab, iaitu i'tazala, yang bermaksud memisahkan diri. Hal ini kerana Wasil bin Atha ini berpisah daripada majlis gurunya disebabkan perbezaan pendapat tentang orang Islam yang melakukan dosa besar. Baiklah, pada poin ini terdapat satu kisah bagaimana Wasil bin Atha ini berpisah dengan gurunya.
Baiklah, dalam satu majlis ilmu di Basrah, ada seorang lelaki bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang orang Islam yang melakukan dosa besar. Dan dia bertanya lagi, adakah orang ini masih dalam golongan orang yang mukmin atau telah menjadi golongan orang yang kafir? Sebelum Hasan Al-Basri ini menjawab kepada soalan orang itu, Wasil bin Atta ini menyampuk dan berkata, orang yang melakukan dosa besar adalah bukan mukmin dan juga bukan kafir, tetapi dia berada dalam golongan manzilah bainal manzilatain, iaitu kedudukan antara dua. Jadi pandangan Wasil bin Atta ini bertentangan dengan gurunya iaitu Hasan Al-Basri, kerana Hasan Al-Basri ini berpegang bahawa seseorang yang melakukan dosa besar adalah masih lagi mukmin, akan tetapi hanya iman mereka yang lemah. Sedangkan Wasil ini mencipta kedudukan baharu, iaitu di antara mukmin dan kafir. Maksudnya di sini orang-orang ini adalah dalam kedudukan yang sama. Dan daripada sini akibatnya Wasil ini telah berpisah dengan gurunya disebabkan percakapan dia sebegitu. Dan dari sinilah munculnya nama Mu'tazilah yang bermaksud golongan yang memisahkan diri. Seterusnya, fahaman ini pula berkembang di bawah pemerintahan Khilafah Abbasiyah, terutamanya pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, yang menjadikan fahaman ini sebagai ideologi rasmi kerajaan. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan pula tentang ideologi fahaman Mu'tazilah. Baiklah, fahaman ini berasaskan daripada penggunaan akal sebagai asas utama dalam memahami agama. Bagi golongan Mu'tazilah ini, akal manusia ini mampu menentukan baik dan buruk sesuatu perkara tanpa bergantung sepenuhnya kepada wahyu seperti Al-Quran dan hadis. Selain itu juga, fahaman ini turut terpengaruh dengan falsafah Yunani yang masuk ke dunia Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah. Dengan sebab ini, cara mereka berhujah sangat logik dan bersifat falsafah. Akan tetapi kadang-kadang hujah mereka menyimpang daripada ajaran sebenar Islam. Seterusnya, Mu'tazilah ini juga percaya bahawa Al-Quran ini adalah makhluk yang diciptakan dan bukan kalam Allah yang azali. Hal ini, pandangan ini sangat berbeza daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahawa Al-Quran ialah firman Allah yang kekal dan bukan ciptaan. Jadi di sini, ideologi Mu'tazilah ini terlalu mengutamakan akal dan logik manusia sehingga menolak maksud sebenar wahyu. Hal inilah sebabnya fahaman ini dikategorikan sebagai fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sahih. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada tokoh-tokoh utama dalam fahaman Mu'tazilah ini. Yang pertama adalah Wasil bin Atta, iaitu pengasas daripada aliran Mu'tazilah ini. Yang kedua adalah Amru bin Ubaid, iaitu tokoh awal yang menyebarkan ajaran Mu'tazilah ini di Basrah, Iraq. Yang ketiga adalah Abu Al-Huzaif Al-Alaf, iaitu seorang yang memperkukuh sistem teologi Mu'tazilah dengan menggunakan logik falsafah. Yang keempat pula adalah Ibrahim An-Nazam, iaitu seseorang yang menekankan kebebasan manusia dan keadilan Tuhan. Dan yang terakhir sekali adalah Qadi Abdul Jabbar, iaitu seorang tokoh besar era akhir Mu'tazilah, dan dia juga adalah penulis kitab Al-Mughni fi Awwab At-Tauhid wal Al-Adl. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada 5 prinsip utama fahaman Mu'tazilah. Yang pertama adalah At-Tauhid, iaitu keesaan Allah. Jika kita lihat poin yang pertama,
Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang Maha Esa dan tidak memiliki sifat yang berbilang. Maksudnya jika kita berkata begitu, apabila kita kata Allah adalah yang Maha Esa dan tidak memiliki sifat yang berbilang, maksudnya Allah itu adalah satu dari segala segi, daripada zatnya yang satu, sifatnya yang tidak terpisah dan tidak menandakan banyak Tuhan. Jadi semua sifat seperti ini adalah semua sifat seperti Maha Kuasa dan Maha Mengetahui tetap menunjukkan bahawa keesaan Allah adalah mutlak. Jadi kita tidak boleh bayangkan bahawa Allah ada banyak bahagian atau unsur seperti makhluk. Baiklah, seterusnya menolak sifat-sifat Allah dalam bentuk yang difahami secara zahir. Contohnya tangan, wajah dan istiwa, kerana dianggap membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluk. Baiklah, fahaman Mu'tazilah ini mereka menolak bahawa mereka menolak sifat-sifat Allah yang hakiki, kerana bagi mereka sifat-sifat ini mereka menganggap Allah ini adalah menyerupai dengan makhluk. Seterusnya pula adalah yang kedua adalah al-adl, iaitu keadilan Tuhan. Baiklah, di sini manusia ini mempunyai kebebasan yang penuh. Maksudnya dalam poin ini fahaman Mu'tazilah ini mempercayai bahawa manusia ini mempunyai kebebasan penuh. Mereka mempunyai hak untuk melakukan apa-apa sahaja. Yang kedua pula adalah segala perbuatan manusia bukan dipaksa oleh takdir, tetapi hasil daripada pilihan mereka sendiri. Jadi sebagaimana Islam mempercayai bahawa setiap yang terjadi adalah daripada takdir, akan tetapi dalam fahaman Mu'tazilah ini mereka menolak fahaman itu dan mereka mengatakan bahawa semua yang terjadi adalah daripada pilihan manusia itu sendiri. Baiklah, yang ketiga pula adalah al-wa'ad wal-wa'id, iaitu janji dan ancaman. Baiklah, seterusnya Allah wajib menunaikan janjinya untuk memberi ganjaran kepada orang taat dan menghukum orang yang derhaka. Menolak pandangan bahawa fahaman Mu'tazilah ini menolak pandangan bahawa Allah boleh mengampunkan dosa besar tanpa taubat kerana dianggap bercanggah dengan keadilannya. Baiklah, sebagaimana dalam ajaran Islam kita percaya bahawa Allah boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Allah boleh mengampunkan dosa-dosa kita mengikut kehendaknya. Akan tetapi dalam fahaman Mu'tazilah ini mereka menolak fahaman tersebut dan mereka seperti mereka mahu mengatakan yang Allah ini tidak mempunyai kuasa tersebut. Seterusnya yang keempat adalah al-manzilah bainal manzilatain, iaitu sebagaimana yang saya sebut daripada slide-slide yang sebelumnya adalah kedudukan di antara dua kedudukan. Baiklah, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dianggap kafir tetapi juga tidak dianggap mukmin. Seterusnya, mereka berada pada kedudukan pertengahan dan jika mereka mati tanpa taubat, mereka akan kekal di neraka. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada prinsip kelima dalam fahaman Mu'tazilah ini, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, iaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pada asasnya, prinsip ini memang ada dalam ajaran Islam dan disuruh oleh Allah. Namun dalam fahaman Mu'tazilah ini mereka memahaminya dengan konsep dengan cara yang lebih melampau. Mereka berpendapat bahawa amar ma'ruf nahi munkar ini bukan sekadar dengan nasihat atau dakwah, tetapi juga boleh dilakukan dengan kekerasan terhadap pemerintah atau sesiapa yang mereka anggap zalim. Jadi sebagai contoh yang dapat saya beri adalah mereka membenarkan pemberontakan terhadap pemerintah Islam jika dianggap tidak adil atau tidak mengikut logik akal mereka. Inilah sebabnya prinsip ini dalam fahaman Mu'tazilah telah tersasar daripada maksud sebenar Islam. Seterusnya, dalam Islam yang sebenar, amar ma'ruf nahi munkar ini mesti dilakukan dengan hikmah
adab dan ikut kemampuan, bukan dengan cara yang membawa perpecahan atau fitnah dalam masyarakat. Jadinya kita boleh lihat bahawa Mu'tazilah ini terlalu menggunakan akal dan logik manusia dalam menafsirkan ajaran Islam sehingga lari daripada panduan wahyu yang sebenar, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Seterusnya kita pergi kepada aliran Syiah Qaramitah. Siapakah Syiah Qaramitah? Qaramitah juga disebut sebagai Qurmuti ialah sebuah gerakan Syiah Ismailiyah yang terpesong jauh daripada ajaran Islam. Ia diasaskan oleh Hamdan Kirmit bin Al-Ash'ath di Kufah, iaitu di bahagian Iraq Selatan, sekitar pertengahan abad ke-3 Hijrah. Nama Qaramitah berasal daripada nama pengasasnya, iaitu Kirmit. Seterusnya, asal-usul dan fahaman Syiah Qaramitah ialah: yang pertama, Hamdan Kirmit dipengaruhi oleh Ibnu Maimun Al-Qaddah, iaitu tokoh Syiah Ismailiyah yang ekstrim. Selain itu, Qaramitah juga mengamalkan Tanzim Siri Al-Askari, iaitu organisasi rahsia yang bercorak ketenteraan. Mereka menyamar sebagai penganut Syiah untuk menentang kerajaan Abbasiyah yang dianggap zalim. Yang sebenarnya, pegangan mereka adalah cenderung kepada fahaman etis dan batiniah, iaitu memutarbalikkan maksud sebenar syariat Islam. Dari segi kedudukan dan pemerintahan Syiah Qaramitah ialah mereka tidak mempunyai kerajaan pusat, iaitu pemerintahan adalah secara kabilah dan dipimpin oleh beberapa imam. Kawasan pengaruh utama ialah Kufah, Syria dan Bahrain. Seterusnya, sistem pentadbiran mereka berasaskan kesamarataan ekonomi, iaitu semua pendapatan dibahagi secara sama rata, tetapi akhirnya gagal kerana kronisme dan kelemahan kepimpinan. Tokoh-tokoh dan perkembangan Syiah Qaramitah antaranya ialah Hamdan Kirmit, iaitu pengasas bagi Syiah Qaramitah. Dia telah menubuhkan pusat gerakan Darul Hijrah. Darul Hijrah yang ditubuhkan oleh Hamdan Kirmit ini merupakan markas utama bagi gerakan Qaramitiyah di kawasan sekitar Kufah, Iraq pada abad ke-3 Hijrah, iaitu sekitar 890 Masihi. Tempat ini menjadi pusat perancangan penyebaran ideologi Qaramitiyah yang berasaskan ajaran Syiah Ismailiyah yang ekstrim. Hijrah di sini membawa maksud pemutusan diri daripada masyarakat umum dan berpindah kepada komuniti baru yang dianggap suci dan benar menurut fahaman mereka. Seterusnya ialah Zikrawayh bin Mihrawayh. Dia telah memperluaskan pengaruh ke Syria dan menyerang pedagang serta jemaah haji. Yang ketiga ialah Abu Sa'id Al-Jannabi, iaitu murid Hamdan yang mengasaskan pusat di Al-Ahsa, iaitu Bahrain. Terakhir sekali ialah Abu Tahir Al-Jannabi, iaitu anak kepada Abu Sa'id. Dia telah menyerang Mekah pada tahun 317 ke 318 Hijrah dan membunuh jemaah haji serta merampas Hajarul Aswad selama 22 tahun. Seterusnya, kita pergi kepada fahaman dan amalan Syiah Qaramitah. Yang pertama, mereka menolak hukum asas Islam seperti solat, puasa, haji dan lain-lain. Mereka mendakwa ibadat itu hanyalah simbolik, bukanlah amalan yang sebenar. Contohnya, solat ditafsirkan sebagai mengingati imam, iaitu imam mereka, bukannya menyembah Allah. Ia bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar yang menekankan ibadah sebagai tanggungjawab dan tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mereka menganggap ibadah sebagai azab, manakala dunia ini sebagai syurga. Mereka beranggapan bahawa segala ibadah adalah beban dan siksaan jiwa, dan dunia ini pula dianggap sebagai syurga yang sebenar, iaitu tempat mereka menikmati kebebasan tanpa batas. Pandangan ini menolak konsep akhirat, pahala dan dosa, sedangkan Islam menegaskan bahawa dunia adalah tempat ujian, bukannya ganjaran ataupun syurga. Selain itu, mereka meyakini adanya dua Tuhan, iaitu Tuhan awal dan Tuhan akhir. Mereka percaya kepada dua kuasa ketuhanan, di mana Tuhan awal sebagai pencipta alam dan Tuhan akhir sebagai pengurus atau penjaga. Ini merupakan kepercayaan dualisme yang jelas bertentangan dengan prinsip tauhid, di mana kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, Allah Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Fahaman mereka yang seterusnya ialah
mereka menganggap pemimpin mereka ialah maksum dan wajib ditaati. Iaitu mereka yakin bahawa pemimpin atau imam mereka ini tidak mungkin melakukan dosa. Mereka menganggap ketaatan kepada imam lebih utama daripada ketaatan kepada Allah atau Rasul. Hal ini meniru fahaman Ismailiyah yang ekstrim, iaitu mengangkat imam ke tahap hampir ketuhanan. Dalam Islam, hanya para nabi yang maksum, bukannya manusia biasa. Amalan yang seterusnya ialah mereka membenarkan maksiat seperti zina, rompakan dan pembunuhan. Mereka berpendapat bahawa hukum halal dan haram hanyalah ciptaan manusia, bukannya perintah Tuhan. Maka mereka menghalalkan perbuatan-perbuatan tersebut seperti zina, bunuh dan rampas harta orang lain. Ini terbukti apabila mereka menyerang jemaah haji dan merampas Hajarul Aswad pada tahun 317 Hijrah. Perbuatan ini jelas menentang ajaran Islam yang mengharamkan kezaliman dan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah. Terusnya, mereka menolak syiar Islam seperti haji kerana disamakan dengan penyembahan berhala. Mereka telah menolak amalan haji ke Mekah kerana kononnya ia menyembah batu, iaitu Kaabah. Dalam serangan ke Mekah, mereka membunuh jemaah haji, mencemarkan Kaabah dan mencuri Hajarul Aswad. Perbuatan ini menggambarkan penentangan terbuka mereka terhadap syiar Islam. Kesimpulannya, golongan Qaramitah telah terkeluar daripada Islam kerana mereka menolak asas-asas akidah dan ibadat Islam. Mereka juga telah menyelewengkan konsep tauhid dan menghalalkan perkara haram yang menentang syiar Islam. Mereka bukan sahaja menyimpang secara akidah, tetapi juga mengancam kestabilan umat Islam pada zaman Abbasiyah. Baiklah, kita pergi kepada kejatuhan Qaramitah. Selepas tindakan kejam mereka, umat Islam dan Syiah yang lain menentang Qaramitah. Mereka akhirnya mengembalikan Hajarul Aswad ke Mekah. Namun, reputasi mereka sudah hancur. Mereka juga telah diserang oleh Banu Al-Muntafiq, iaitu Puak Badui, dan telah jatuh pada 378 Hijrah. Sisa-sisa Qaramitah yang lain telah melarikan diri ke Syria dan lenyap dari sejarah utama Islam. Berkaitan antara Syiah Qaramitah dengan prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah ialah yang pertama, fahaman Qaramitah bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kerana telah menolak syariat, menyeleweng konsep tauhid dan melakukan kekejaman terhadap umat Islam. Ahli Sunnah wal Jamaah menegaskan bahawa iman mesti disertai dengan amal serta kepatuhan kepada syariat. Sedangkan Qaramitah meninggalkan ibadah dan menyelewengkan ajaran agama. Sejarah Qaramitah menjadi peringatan kepada umat Islam agar berpegang teguh kepada prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menolak ajaran ekstrim seperti Syiah, Khawarij dan fahaman liberal yang lain. Kesimpulannya, Syiah Qaramitah ialah gerakan batiniyah yang menyeleweng, iaitu menggunakan nama Syiah untuk menentang pemerintahan Islam. Namun hakikatnya ia merosakkan agama dan ummah. Mereka telah mencabar syiar Islam melalui serangan ke atas Kaabah, membunuh jemaah haji dan menolak hukum Allah. Kejatuhan mereka membuktikan bahawa fahaman yang menyeleweng daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pasti musnah dan menjadi pengajaran agar umat Islam mempertahankan kesucian tauhid dan syariat Islam. Baiklah, saya pula akan menerangkan tentang fahaman Mujassimah. Jadi, apakah fahaman Mujassimah ni? Fahaman Mujassimah ialah Mujassimah ni sendiri ialah satu aliran akidah yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Jadi fahaman ini menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni ada bentuk, rupa dan anggota tubuh sendiri sama seperti manusia. Contohnya macam tangan, muka atau Allah ni duduk di atas arash. Jadi mereka mentafsirkan ayat-ayat sifat dalam Al-Quran ni secara zahir atau secara literal tanpa mereka tafsir betul-betul mereka tafsir dengan betul maksud ayat tu yang sebenar sesuai dengan keagungan Allah SWT. Sedangkan dalam Islam, Allah ni tak pernah menyerupai makhluk. Seperti firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 11 yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Oleh itu, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menolak fahaman Mujassimah ni kerana ia boleh membawa kepada syirik dan menyeleweng daripada konsep tauhid yang sebenar.
Jadi fahaman Mujassimah ni lah yang menyalahi akidah Islam. Sebab dia menggambarkan Allah ni seperti makhluk. Akidah yang sebenar-benar ialah akidah yang meyakini bahawa Allah ni maha suci daripada sebarang bentuk dan sifat makhluk. Apakah ideologi fahaman Mujassimah ini? Yang pertama, ideologi asas fahaman Mujassimah ni. Fahaman Mujassimah ni berpegang kepada kepercayaan bahawa Allah ni mempunyai bentuk dan sifat fizikal seperti makhluk. Mereka menafsirkan ayat dan hadis sifat secara zahir atau literal yang macam saya cakap tadi. Contohnya apabila disebutnya tangan Allah atau Allah bersemayam di atas arash, mereka memahami ayat itu secara terus. Seolah-olah Allah ni benar-benar mempunyai tangan dan berada di atas tempat tertentu, iaitu di atas arash macam tu. Walaupun mereka mengatakan tidak sama seperti tangan manusia, hakikatnya kepercayaan ini tetap menyerupakan Allah dengan makhluk, dan perkara inilah yang dinamakan tashbih. Sedangkan Islam ni menegaskan bahawa Allah maha suci daripada sebarang bentuk dan sifat makhluk. Yang kedua, cara berfikir mereka atau pemikiran utama Mujassimah ni. Jadi golongan Mujassimah ni mereka menolak takwil, iaitu penafsiran secara kiasan yang digunakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka ni berpegang secara harifah atau literal terhadap ayat-ayat Al-Quran tanpa mengambil kira maksud sebenar dalam konteks bahasa Arab atau makna rohani yang lebih mendalam. Jadi disebabkan itulah mereka ni menggambarkan Allah mempunyai arah atau tempat dan bentuk, seolah-olah Allah duduk atau berada di satu lokasi tertentu. Mereka mendakwa cara mereka paling betul kerana berpandukan nas yang jelas. Kononnya nas yang jelas, tapi sebenarnya pendekatan ini sangat bertentangan dengan maksud sebenar wahyu itu sendiri. Yang ketiga, sebab kenapa fahaman ini menyeleweng. Fahaman Mujassimah ini dianggap sesat kerana ianya mengurangkan keagungan Allah SWT. Sebab mereka ni menggambarkan Allah ni mempunyai rupa atau tempat, seolah-olah Allah boleh dilihat atau Allah ni boleh dibayangkan. Maka inilah yang bertentangan dengan konsep tauhid tanzih, iaitu menyucikan Allah daripada sebarang bentuk, sebarang rupa atau sifat makhluk. Jadi selain itu, fahaman ini juga bertentangan dengan firman Allah dalam surah Al-Ashura ayat 11 yang saya cakap tadi, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ulama besar pun seperti Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Nawawi telah menolak fahaman ini sebab ianya sangat bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar dan boleh membawa kepada penyelewengan akidah. Yang terakhir, pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu yang sebaliknya. Ahli Sunnah wal Jamaah ni menegaskan bahawa Allah ini wujud tanpa rupa, tanpa arah atau tanpa tempat. Jadi apabila disebutnya oleh golongan Mujassimah ni tangan Allah, mereka kan akan mentafsirkan bahawa itu ialah sifat fizikal. Tetapi itu sebenarnya ialah kekuasaan atau rahmat Allah, bukan tangan yang secara fizikal tadi. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ni juga sangat berhati-hati dalam mentafsirkan ayat-ayat sifat. Sama ada mereka ni menyerahkan maknanya kepada Allah, iaitu tafwid, atau memberi tafsir kiasan, iaitu takwil, yang sesuai dengan keagungan Allah. Jadi tujuan pendekatan ini adalah untuk nak memastikan kita ni tak menyamakan Allah dengan makhluk dan tetap menjaga kesucian akidah tauhid sebagai seorang Muslim. Saya akan menerangkan pula imam-imam dan guru-guru besar kaum Mujassimah ni. Okay, yang pertama ada Abu Abdullah bin Hamad bin Ali al-Baghdadi al-Warraq yang meninggal pada 403 Hijrah. Baiklah, beliau ini pengarang kitab Usuluddin yang bernama Syarah Usuluddin, di mana di dalam kitab ini beliau huraikan banyak tentang tashbih, yakni keserupaan Allah dengan makhluk. Yang kedua, Qadhi Abu Ja'la Muhammad bin Husain bin Khalaf bin Farah al-Hanbali. Beliau meninggal pada 458 Hijrah.
Beliau banyak mengarang kitab Usuluddin yang banyak memperkatakan tentang tashbih. Ada ulama yang mengatakan bahawa aib yang dibuat oleh Abu Ja'la ini tidak dapat dibersihkan dengan air sebanyak air laut sekalipun. Yang ketiga ada Abu Hasan Ali bin Ubaidillah bin Nasr al-Zuwani al-Hanbali yang meninggal pada 527 Hijrah. Beliau ini adalah pengarang sebuah buku Usuluddin yang bernama Al-Iddah, di mana banyak menerangkan soal tashbih dan ta'lim. Jadi kita dapat tengok di sini guru-guru ini kebanyakannya daripada mazhab Hanbali. Terdapat pelbagai kepentingan memahami definisi dan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, kita dapat menentukan pegangan akidah yang benar. Dengan memahami definisi dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, umat Islam dapat mengenal pasti ajaran yang benar berasaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Melalui kefahaman ini, seseorang dapat membezakan antara ajaran Islam yang sahih dengan fahaman yang menyeleweng, seperti Mujassimah yang menggambarkan Allah dengan sifat makhluk, dan juga Qaramitah yang menolak syariat Islam, serta Mu'tazilah yang mengutamakan akal melebihi wahyu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahawa Allah Maha Sempurna dan tidak menyerupai makhluk, sekaligus memastikan umat Islam berpegang kepada akidah yang benar dan terhindar daripada penyimpangan. Kepentingan yang kedua ialah dapat menjamin kesatuan umat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjadi asas kesatuan dan perpaduan umat Islam. Apabila umat Islam memahami dan berpegang kepada akidah yang sahih, mereka tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat yang boleh memecah belahkan masyarakat, seperti fahaman Qaramitah yang membawa kepada kekeliruan dan penentangan terhadap hukum Islam, ataupun Mu'tazilah yang menimbulkan perpecahan dalam hal keimanan. Pegangan akidah yang murni menyatukan umat di bawah dasar kepercayaan yang sama terhadap Allah, Rasul dan perkara ghaib, sekaligus memperkukuh ukhuwah Islamiyah serta mengelakkan pertelingkahan yang merugikan ummah. Kepentingan yang ketiga ialah kita dapat membina ketenangan dan keyakinan dalam beragama. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyeimbangkan antara penggunaan akal dan penerimaan wahyu. Keseimbangan ini menjadikan keimanan seseorang lebih mantap dan tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran rasional yang melampau, seperti fahaman Mu'tazilah ataupun tanggapan salah terhadap sifat Allah seperti fahaman Mujassimah. Dengan kefahaman yang benar, seseorang Muslim akan memperoleh ketenangan jiwa, keyakinan dalam beribadah serta keupayaan untuk menilai setiap pandangan moden dengan neraca akidah yang sahih berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, sebagai kesimpulan daripada tajuk yang kami bentangkan ini, saya akan memberi penegasan sedikit tentang betapa pentingnya akidah yang sahih ini. Jadi akidah yang benar adalah menjadi asas kepada keimanan dan penyatuan umat Islam. Tanpa akidah yang sahih, seseorang Muslim mudah terpengaruh dengan ajaran atau ideologi yang menyeleweng. Oleh itu, setiap Muslim wajib untuk mempelajari, memahami dan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah agar keimanan sentiasa terpelihara serta tidak terpesong daripada ajaran Rasulullah SAW. Seterusnya, Ahlussunnah wal Jamaah ini juga adalah golongan Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah SAW serta ijma' ulama sebagai sumber utama akidah dalam pegangan hidup mereka, dan pegangan hidup. Mereka menolak sebarang fahaman yang bercanggah dengan asas akidah Islam seperti Mu'tazilah, Karamiyah, Mujassimah, kerana aliran-aliran ini adalah fahaman yang menyeleweng, sama ada dengan melebihkan akal daripada wahyu, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau memahami sifat Allah secara zahir tanpa takwil yang betul. Jadi sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.